Sejak tahun 1984, populariti bahasa pengaturcaraan dah berkembang dengan ketara. Tiada satu bahasa tunggal yang kekal paling popular sepanjang keseluruhan tempoh. Sebaliknya, terdapat peralihan mengikut trend keadaan semasa. Bahasa seperti C dan C++ adalah antara yang paling popular. Pascal dan Fortran juga digunakan secara meluas pada masa itu. Java muncul dan cepat menjadi salah satu bahasa yang paling popular. PHP juga mencapai populariti yang tinggi dalam pembangunan web pada masa ini. Python telah menyaksikan lonjakan populariti yang luar biasa. Kepelbagaiannya dalam analisis data, kecerdasan buatan dan pembangunan web menyumbang kepada dominasinya sekarang. JavaScript kekal sebagai bahasa paling popular untuk pembangunan bahagian hadapan web. Walaupun tiada data indeks tunggal yang merangkumi keseluruhan dalam tempoh tahun 1984 sehingga tahun 2024, trend umum memberikan maklumat. Secara keseluruhan, C, C++ dan Java adalah bahasa abadi yang telah mengekalkan populariti yang signifikan. Dari kajian data yang diberikan, Python adalah bahasa yang paling popular pada masa ini. Itu sahaja untuk hari ini. Kita bersambung di lain waktu. Support kami dengan tekan butang like dan subscribe.